Alhamdulillah, kita dah sampai Metropolitan Insurance Thailand. Dari kurang 6 km nak sampai ke border Pekalan Hulu Betong. Okey, the route Betong route 410 ataupun Pekalan Hulu route 77. Kalau tak silap. So, kenapa kita penting ambil insurans dan apa insurans yang korang perlu ambil kalau korang naik kereta ataupun motor sendiri? Okay, actually dia ada 4 insurans yang korang bagi aku wajib lah. Kalau untuk aku kata wajib ambil adalah compulsory. Ini yang memang wajib-wajib sangat lah. Dan kita ada voluntary, kita ada travel insurance, dan kita ada extension 101. Okay, apa itu compulsory? Compulsory ni adalah wajib lah. Dia ada cover insurans untuk kita dan juga untuk pihak ketiga, tapi perlindungan dia sedikit saja. So kita perlukan voluntary ataupun insurans orang panggil sukarela. Okay, sukarela ni jadi dia ada penambahan sikit, dengan harga pun ada tambah sikit, dan perlindungan dia pun bertambah juga. Jadi untuk mengcover ataupun nak cover kalau CI tadi tak cukup, voluntary tadi tak cukup, kita cover juga insurans kita dengan travel insurance. Okay? Travel insurance ni untuk kita punya personal lah, peribadi dia, badan kita. Dan untuk kenderaan, kita gunakan extension 101. Apa maksud dia? Dia adalah insurans kenderaan korang yang dia extend daripada Malaysia, kau masuk ke Thailand, dan dia boleh diguna pakai di Thailand juga, polisi tu. Okay, so ni keempat-empat ni, kalau korang tanya aku mana satu yang wajib ambil, aku akan cakap empat-empat. Kalau ke Betong ni, aku buat dekat Metropolitan Insurance. So semua dia boleh buat kat sini, A to Z.